Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita ada power bank daripada Anchor. Yang mana berminat untuk membeli power bank daripada Anchor boleh dapatkan dengan segera. So power bank ni sangat praktikal dan very nice ya. Very nice. So dia punya button belah sini korang boleh tekan ya. Button belah sini, yes. So dia ada indikator yang korang boleh tengok kat situ ya. So yang mana nak membeli power bank daripada Anchor boleh dapatkan dengan segera. Dia punya watt dia, kalau ikutkan dia punya watt dia 165 watt tau. 165 watt. Dia boleh deliver 165 watt dan dia punya kabel built-in ada dua. Satu ini yang holder ni, satu. Lepas tu lagi satu yang bahagian atas ni. Panjang ni 65 cm tak silap. Nak masukkan, tarik lepas. Okey, nak keluarkan, tarik. Tarik, dah lepas. Dia akan lock. Okey, nak masukkan, tarik balik, lepas. Ngam. Ngam tak ngam ni? Kalau ngam, dapatkan dengan segera Jadi kapasiti bateri ni 25,000. 25,000 mah. Dan dia punya output dia 165 watt lah. Kalau korang boleh tengok kat sini. Dan dia punya output ada 4. Satu, atas ni 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okay, output ada 4, input ada 3. Input dia mana ni? 1, 2, 3. Input dia ada 3. Banyak ni. Padu tak pada. Okay, boleh dapatkan dengan segera power bank daripada Anchor. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.